إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan yang tiga itu takluknya dengan mengadakan mungkin kemudian daripada Adam yang dahulu, dan takluknya dengan meniadakan dia kemudian daripada adanya, dan takluknya dengan mengadakan dia kerana membangkitkan daripada kubur. Dan tiga takluk daripada yang tujuh itu pula beberapa takluk qabdah. Dan makna qabdah itu genggam, dan murad daripadanya bahwasa mungkin itu di dalam genggaman kehendak Allah Ta'ala. Maka jika dikehendaki Allah Ta'ala dikekalkannya atas halnya daripada Adam atau wujud, dan jika dikehendakinya digantikan dia dengan lawannya. Ni takluk bagi kudrat ni.
Ia sebut atas tu takluk qudrat tu 7 atas jalan tafsir. Takluk qudrat atas jalan tafsir ialah 7. Yang pertama takluk suluhi qadim, iaitulah patut qudrat pada azali bagi mengadakan dan meniadakan dengan qudrat tu pada waktu imkan, pada waktu yang dijadikan nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hak ni takluk suluhi qadim, takluk hak duk atas sekali. Kemudian tinggal ada ni lagi. Kan dia 7. Dan 3 daripada 7 tu takluk tanjizi hadis. Tanji dengan makna melulus, dengan makna menjadi, dengan makna turun tangan buat. Kalau nisbah pada kita manusia gak turun tangan buat. Turun tangan buat mengikut apa yang ditentu oleh iradat pada sedia kala. Dah mana kata takluk tanjizi hadis yang 3 tu? Tak molek. Ya tak, ya, kalau tak kena celah molek, ya nampak. Mana kata takluk tanjizi hadis yang 3 tu? Dan yang 3 itu, 3 bagi takluk tanjizi hadis tu. Yang pertama ialah takluknya tu khabar bagi yang 3. Yang 3 daripada takluk tanjizi hadis tu, 1 takluknya qudrat. Ini takluk yang pertama. Takluknya qudrat, takluk dengan mengadakan mungkin. Takluk tanjizi hadis yang pertama, takluk qudrat dengan mengadakan mungkin. Daripada mungkin tak ada, buat wiadah. Mengada tu bila? Kemudian daripada Adam yang dahulu, yakni Adam yang azali. Takluk tanjizi qadim, takluk. Takluk tanjizi hadis yang pertama ialah mengadakan mungkin, mengada oleh Allah dengan kudrat dia. Mengadakan mungkin, mengada oleh Allah dengan kudrat dia, mengada akan mungkin. Mengada bila? Kemudian daripada Adam yang dahulu. Adam yang dahulu kalau bahasa Arab panggil Adam sabik. Adam yang dahulu, yakni Adam, yakni tak ada sebelum daripada ada. Tu Adam yang dahulu. Adam dengan makna tak ada. Yang dahulu, dahulu daripada ada. Kita, sebelum daripada nak ada, kita bersifat dengan sifat tak ada. Nampak tak tu? Kita, sebelum daripada ada, kita bersifat dengan sifat tak ada. Tak ada kita tu sedia. Mari kita dalam keadaan tak ada. Duk tak duk kita nyogi ada. Mengadakan kita kemudian daripada tak ada hak sedia kala tu. Hak tu panggil takluk tanjizi hadis hak mula-mula sekali. Buat naik sungguh. Contoh kita kata kita beranak 1990 kita kata. Maka sebelum daripada 1990 tahun yang ke-90 tu, ketika tu kita bersifat dengan sifat Adam. Kita bersifat dengan Adam, bersifat dengan tak ada. Tak ada. Bila sampai tahun yang ke-90, maka ketika tu kita ada. Ada tu panggil, ada kemudian daripada Adam yang dahulu. Belum daripada nak ada, kita tak ada. Ada tu siapa buat? Kudrat buat. Habuan takluk tu takluk apa? Takluk tanjizi hadis. Kerti tak tu? Nampak tak?
Anak kita hak beranak tadi, kita kata. Anak kita hak beranak tadi, marai dia bersifat dengan sifat tak ada. Tak ada hak marai itu panggil Adam yang dahulu. Peherak tu. Tak ada hak anak kita duk bersifat marai tu. Anak kita bersifat dengan sifat tak ada hak marai tu, itu panggil Adam yang dahulu. Tak ada yang sebelum daripada ada. Duk dalam keadaan tak ada, mari buku 7 tadinya tubik anak kita. Tubik anak kita, Allah mengadakan anak kita dengan kudrat dia, habuan takluk, tanjizi, hadis bagi kudrat. Itu panggil takluk, tanjizi, hadis, hak mula-mula. Tuhan turun tangan buat hak mula-mula sekali, mengadakan mungkin setelah mana dia tak ada. Tak ada. Pok, nyegi ada. Ada mula-mula, itu panggil takluk, tanjizi, hadis, hak mula-mula sekali. Kan dia 3 kan? Nampak tak tu? Ada atas dunia. Atas dunia gitu. Siapa satu masa nyogi mati. Siapa satu masa nyogi mati. Mati itu takluk yang kedua dah. Mati itu takluk tanjizi hadis yang kedua. Takluk tanjizi hadis hak mula-mula, ada kita kemudian daripada tak ada. Kemudian daripada tak ada yang sebelum daripada ada. Ada kita buku 7 tadi, tak ada sebelum daripada tu itu panggil Adam yang dahulu. Tak ada, nyogi ada kita dengan kudrat, dengan takluk dia ialah tanjizi hadis hak mula-mula. Ni kita duduk atas dunia ni. Kita duduk atas dunia. Ketika ni kita duduk di dalam takluk qabdah. Tak apa, qabdah kita tak secara lagi. Lepas tu duduk tak duduknya mati. Takluk yang kedua. Dan takluknya. Ni takluk tanjizi hadis yang kedua ni. 3 dia kata. Takluknya hak mula-mula tu isyarat kepada tanjizi hadis yang pertama. Dan takluknya, hak yang kedua ni, ini isyarat kepada takluk tanjizi hadis yang kedua. Dan takluknya, takluk kudrat. Takluk dengan meniadakan dia. Akan mungkin meniada bila? Kemudian daripada adanya, ada mungkin. Ni takluk tanjizi hadis yang kedua. Apa takluk tanjizi hadis yang kedua? Iaitulah Allah Ta'ala meniadakan mungkin kemudian daripada sudah ada. Kita kan ada tak di buku 7 kan? Ada kita buku 7 tadi dengan takluk kudrat yang tanjizi hadis hak mula-mula sekali. Duk boleh 10 tahun. Ataupun duk boleh 50 tahun. Siapa tepuh yang ditentu oleh iradat, kita kena mati. Takluk tanjizi hadis yang kedua, iaitulah takluk dengan meniadakan dia akan mungkin, mengada kemudian daripada adanya ada mungkin. Kita ada dalam 4-50 tahun. Siapa masa yang ditetap oleh iradat siapa aja, kita mati. Mati kita tu itu panggil takluk kudrat yang tanjizi hadis juga. Itu takluk kudrat yang tanjizi hadis yang kedua. Nampak tak tu? Tak ada payah tu. Itu makna turun buat sungguh tu. Itu makna berlaku sungguh. Itu makna melulu sungguh. Itu makna jadi sungguh. Iaitulah mematikan mungkin kemudian daripada dia sudah ada. Ada, mau nyagi mati. Mati duduk dalam keadaan mati. Timbul takluk tanjizi hadis yang ketiga. Dan takluk kudrat ini isyarat kepada takluk tanjizi hadis yang ketiga. Dan takluk kudrat, takluk dengan mengada akan dia, akan mungkin mengada apa? Itu ilat pada kata mengada. Mengada kerana membangkitkan, yakni akan mungkin tu bangkit daripada kubur. Takluk tanjizi hadis yang ketiga ialah bangkit daripada kubur. 3 tu. 3. Tanjizi hadis yang pertama ialah mengada kita kemudian daripada tak ada.
Tanjizi hadis yang kedua, meniadakan kita setelah mana ada kita atas dunia. Tanjizi hadis yang ketiga, bangkit kita setelah mana kita mati. Bangkit, bangkit tu tak mati dah. Bangkit tu tak mati. Siapa ke bila-bila tak mati dah. Duduk dalam syurga esok tak mati dah. Ketika duduk dalam syurga tu, tak ada dah takluk tanjizi hadis. Nisbah kepada timur mengada meniada tak ada dah. Ada tanjizi hadis di situ mengubah kelakuan tu ya. Kau sari, kau janguk, kau sari, kau sehat, kau sari, kau sedap tubuh. Itu takluk tanjizi hadis juga. Tapi bukan tanjizi hadis nisbah mengada dan meniada. Tanjizi hadis mengada meniada tiga masa tu lah. Mengada kita telah setelah mana kita tak ada. Tak ada yang azali. Tak ada. Pok yang dia ada. Ini panggil takluk tanjizi hadis mula-mula. Ada. Pok yang dia mati. Ini panggil tanjizi hadis pula. Mati, hilai. Pok yang dia bakit pula. Ini tanjizi hadis yang ketiga. Tiga-tiga tu duduk di bawah takluk kudrat yang tanjizi hadis. Tuhan turun tangan buat sungguh. Cakap turun tangan, kan salah faham pula. Tuhan buat sungguh. Tuhan pelaku sungguh benar. Tilik di sudut pelaku sungguh itulah panggil tanjiz. Pelaku tu baru setelah mana cipta nur Nabi kita, itu panggil hadis. Faham tak tu? Faham tak ni? Tak ada payah tu ni. Tak ada payah. Satu lagi. Tadi suluhi qadim. Yang kedua tanjizi hadis. Dan tiga takluk daripada yang tujuh itu pula. Dan tiga takluk daripada yang tujuh itu pula. Khabar dia. Ialah biber apa takluk qabdah. Takluk yang tiga lagi ialah biber apa takluk qabdah. Apa makna qabdah? Dan makna qabdah itu genggam. Genggam harap genggam. Ni genggam. Cekok. Ni panggil genggam, ni panggil qabdah. Ni panggil qabdah. Takluk yang ketiga namanya takluk qabdah. Takluk qabdah ada tiga. Qabdah tiga, tanjizi hadis tiga, suluhi qadim satu. Jadi tujuh. Takluk qabdah ialah qabdah makna genggam. Dah makna rana takluk qabdah. Dan murak daripada takluk qabdah. Dikehendaki dengan kata takluk qabdah oleh ulama usuluddinnya. Kehendaki dia bahawasa mungkin itu. Mungkin yakni di dalam masa imkan tu. Mungkin tu di dalam masa imkan selepas daripada Allah Ta'ala jadikan nur Nabi, mungkin tu di dalam genggaman kehendak Allah Ta'ala. Genggaman di sini untuk gubah makna rentahan. Di dalam genggaman kehendak Allah, di dalam rentahan kehendak Allah Ta'ala. Duduk di bawah iradat Allah. Mungkin tu benar mungkin. Dulu masa azali. Azali, Allah Ta'ala buatkan nur Nabi naik. Jadi masa imkan. Lepas daripada tu, kita ni duduk di bawah takluk iradat. Makna kerana duduk di bawah takluk iradat. Kalau Allah Ta'ala nak kekal kita dalam keadaan tak ada sampai bila-bila, boleh. Kalau Allah Ta'ala nak buat kita satu hari, hak dia kehendak, boleh juga. Jadi kita lepas daripada berlakunya masa imkan, kita duduk di dalam genggaman Tuhan. Nampak tak tu? Nak tubik qabdah ni setelah mana berlaku masa imkan ni.
Setelah mana berlaku masa imkan. Bila berlaku masa imkan, pok ciptakan Nuh Nabi, kita ketika tu duduk di atas dua situasi. Boleh jadi Allah Ta'ala nak kekal kita dalam keadaan tak ada. Siapa bila-bila tak ada hidup-hidup kita. Duduk dalam keadaan tak ada tu. Ataupun boleh Allah Ta'ala nak mengadakan kita pada satu hari. Dua kelakuan itulah dinamakan qabdah. Duduk di dalam genggaman Allah. Sebelah ada kita pun baik, sebelah tak ada kita pun baik. Itu duduk di bawah genggaman bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham ni? Jadi takluk qabdah ni. Takluk yang duduk di bawah takluk kudrat, takluk bagi sifat kudrat, tapi duduk di bawah pemerintahan bagi iradat. Mengikut penentuan bagi iradat. Jadi qabdah ni duduk di bawah penentuan iradat. Sama ada qabdah pihak bakit, qabdah pihak mati, qabdah pihak menjadi, hak tu duduk di bawah takluk bagi iradat pada asalnya. Gi lagi. Apa makna di dalam genggaman? Ni panggil tafriq pada kata di dalam genggaman. Mungkin selepas daripada masa imkan tu di dalam genggaman Allah, maka jika dikehendaki Allah Ta'ala, jika dikehendaki Allah, yakni akan mengekalkan dia. Maf'ul hazah. Maka jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala, yakni akan mengekalkan dia, akan mungkin. Kalau Allah Ta'ala kehendak nak kekal mungkin tu dalam keadaan tak ada. Jawab dia, dikekalkannya mungkin atas halnya hal bagi mungkin. Mana hal tu? Bayar pada kata hal. Daripada adam atau wujud. Ni dua kelakuan. Kita belum daripada nak ada ni. Kita belum daripada nak ada. Bila berlakunya masa imkan, kita ketika tu duduk di bawah takluk qabdah. Maknanya duduk di bawah takluk qabdah, duduk di dalam genggaman kehendak Tuhan. Kalau Allah Ta'ala menghendaki kita untuk mengadakan kita, maka Allah Ta'ala buat kita naik. Kalau Allah Ta'ala menghendaki kita dalam keadaan kekal, dalam keadaan tak ada, maka ketika tu Allah Ta'ala senyap. Gitulah. Satu. Masa kita duduk atas dunia. Andai kata Allah Ta'ala menentu kita ada, pok kitanya ada sungguh. Dengan takluk tanjiz hadis, poknya ada. Masa kita ada, kita pun duduk di bawah qabdah Allah. Maknanya ni, di masa ni, kalau Allah Ta'ala nak menghendaki, mengekalkan kita, tak mati-mati siapa bila, boleh Allah Ta'ala buat. Kalau Allah Ta'ala nak mematikan kita sewaktu hari, pun boleh. Benda tu sama berat, duduk di dalam genggaman Allah. Tak ada siapa boleh paksa. Tak ada siapa boleh paksa. Jadi, takluk qabdah ni dengan tidak ditilik kepada janji syarak. Ya kena kerak situ. Dengan putus tilik daripada janji syarak, dengan putus tilik kepada taksih iradat. Kalau tilik kepada taksih iradat, ya tak ada qabdah ni. Nanti depan kita nak tabik. Kalau tilik kepada taksih iradat, dia tak timbul qabdah. Dengan putus tilik kepada taksih, dengan putus tilik kepada janji syarak di dalam Al-Quran, maka ketika tu adalah takluk qabdah ni. Jadi, kalau Allah Ta'ala menghendaki kita pada pihak mengekalkan. Jawab dia, dikekalkan nyonya mungkin, atas halnya hal mungkin tu. Mana hal? Daripada adam, nisbah kepada kita belum daripada ada. Atau wujud, nisbah kepada kita duduk atas dunia ni. Dan jika dikehendaki nyonya Allah. Dan jika dikehendaki nyonya Allah. Jawab dia, diganti akan dia, akan mungkin ganti dengan lawannya, lawan bagi halnya, hal mungkin. Mana-mana digantikan dengan lawan dia. Kalau Allah Ta'ala kehendak pada pihak tak ada, maka dia meniadakan kita, mengekalkan kita daripada tak ada siapa bila-bila.
Kalau Allah Ta'ala menghidupkan kita atas dunia, nak mengekalkan kita atas dunia, Allah Ta'ala mengekalkan kita sampai bila-bila. Tu lawan. Lawan bagi Adam dengan wujud tu lah. Faham tak tu? Lawannya, lawan bagi hal, bagi mungkin daripada Adam dan wujud. Mana takluk qabdah? Perhati molek. Dan yang tiga takluk qabdah tu, takluknya, ni takluk yang pertama. Takluknya kudrat dengan berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan. Wujud dahulu daripada wujudnya. Apa ni? Takluknya kudrat dengan berkekalan ketiadaan mungkin. Berkekalan kita buh makna berpanjangan. Sokmo. Takluk oleh kudrat dengan berkekalan, dengan berpanjangan ketiadaan mungkin. Berkekalan bila? Pada waktu imkan wujud dahulu daripada wujudnya. Takluk pada kata berkekalan tu, dahulu tu. Berkekalan dahulu daripada wujudnya, wujud bagi mungkin. Takluk qabdah yang pertama, Allah Ta'ala mengekalkan mungkin tu di dalam keadaan tak ada pada waktu imkan. Selepas daripada menjadikan nur Nabi, Allah Ta'ala boleh mengekalkan kita dalam keadaan tak ada. Sedangkan masa tu kita boleh ada dah. Maknanya boleh ada. Sudah sampai masa imkan dah. Tapi Allah Ta'ala boleh mengekalkan kita dalam keadaan tak ada. Sampai bila-bila. Itu panggil takluk qabdah yang pertama. Satu. Dan takluknya kudrat. Ini takluk qabdah yang kedua. Takluk dengan berkekalan wujudnya. Berkekalan dengan makna berpanjangan. Takluknya kudrat dengan berkekalan wujudnya, dengan berpanjangan wujudnya. Wujud mungkin. Wujud bila? Kemudian daripada Adamnya, Adam bagi mungkin. Tak ada. Poknya gi ada. Tu. Kemudian daripada wujud. Berkekalan wujudnya mungkin, kemudian daripada tak ada. Tak ada, poknya gi ada. Ada di situ, boleh Allah Ta'ala nak kekal sampai bila-bila. Ni, masa kita duduk atas dunia ni. Masa kita duduk atas dunia ni, boleh Allah Ta'ala nak mengekalkan kita sampai bila-bila. Itu duduk di bawah qabdah Allah. Boleh Tuhan nak buat? Boleh Tuhan nak buat perkara yang tersebut. Dua, qabdah yang kedua. Dan takluk kudrat ni qabdah yang ketiga. Dengan berkekalan Adamnya, Adam mungkin. Bila kata berkekalan dan berpanjangnya tak ada tu. Kemudian daripada wujudnya, wujud bagi mungkin tadi. Ada nyogi tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala nak mengekalkan tak ada. Tak bakit sampai bila-bila. Tu pun duduk di bawah qabdah Allah. Boleh yang nak buat. Tulis pada kata berkekalan. Tulis pada kata berkekalan Adamnya, kemudian daripada wujud. Jadi kemudian daripada wujud tu takluk pada Adam tu. Jangan takluk pada kata berkekalan. Berkekalan Adamnya. Adam bila? Kemudian daripada wujud. Tak ada lepas daripada ada. Jangan takluk pada berkekalan, tak nampak masalah. Tulis gini. Dan bermula takluk qabdah itu adalah dengan semata-mata
dengan semata-mata putus tilik daripada dalil-dalil syarak. Putus tilik daripada dalil-dalil syarak. Dan takhsis iradah. Maka timbulnya qabdah yang pertama itu dengan putus tilik daripada takhsis iradat, daripada takhsis iradah. Adapun jika ditilik kepada takhsis iradat, maka tiada wujudnya qabdah yang pertama itu. Maka tiada wujudnya qabdah yang pertama itu. Kerana tiap-tiap perkara yang telah ditentu oleh iradat bagi adanya maka mesti ada perkara yang tersebut. Dan timbulnya qabdah yang kedua itu dengan putus tilik kepada dalil syarak, seperti firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fanin kullu man 'alaiha fanin. Dan begitu juga, sikit lagi, sabit qabdah yang ketiga itu dengan putus tilik kepada firman-Nya Ta'ala, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Maka dari kerana inilah berkata setengah ulama usuluddin,
Sah difardukan satu lagi. Ta'luq qabdah. Yaitu kemudian daripada sudah dibangkitkan itu maka mungkin itu harus berkekalan dalam keadaan adanya, harus berkekalan di dalam keadaan adanya, dan harus juga hilang ia. Maka gugur juga qabdah ini dengan firman-Nya khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Intah. We nampak. Dia 7 dah. 7. Apa ya kalau kita kira satu lagi tu? Jadi 7 tadi terdiri daripada 3 jenis takluk. Ada takluk suluhi qadai, ada takluk tanjizi hadis, ada takluk qabdah. Suluhi patuk pada sedia kala Allah nak mengada dan meniadakan mungkin pada masa imkan. Tanjiz dengan makna luluh buat sungguh. Qabdah itu duduk di dalam genggaman Allah di bawah kehendak dia. Kita tengok. 8 takluk. Kita kira hak dia dulu 7. Jadi sabitnya takluk qabdah ni dengan semata-mata putus tilik daripada dalil syarak dan putus tilik kepada taksih iradat. Kita ni. Kita misal kita lalu. Kita pada masa azali dulu. Kita duduk di bawah takluk apa? Takluk benda ni. Takluk suluhi. Pada masa azali tak ada siapa masa imkan tu. Kita duduk di bawah takluk suluhi qading. Allah boleh nak buat kita pada masa yang tertentu. Di masa sedia kala tu Allah Ta'ala boleh dah. Cumanya tak ada siapa masa imkan. Dia tak buat sebab kita ni benda baru. Duk tak ada pok dia buat nur Nabi naik. Hasillah masa imkan. Hasil masa imkan. Di dalam masa imkan ni kita ambil takluk mula-mula. Imkan hak ni, tanjik hak ni. Tanjik hak bawah ni. Imkan, tanjik, imkan, tanjik, imkan. Mula-mula suluhi lepas dah. Kita kira imkan dulu. Pong, bila Allah imkan pula. Apa? Qabdah. Bila Allah Ta'ala buat nur Nabi naik, kita ni duduk di dalam qabdah Allah. Maknanya tak ada lagi ni. Ada kita sini, ada kita lalu bayar ni. Kita duduk di bawah qabdah Allah. Maknanya kalau Allah Ta'ala menghendaki nak kekal kita dalam keadaan tak ada siapa bila-bila, boleh. Begitu juga kalau Allah Ta'ala nak buat naik mengikut taksih iradat dia. Jadi ada takluk qabdah ni dengan tidak tilik kepada taksih. Kalau kita tilik kepada taksis dengan bahawa iradat Allah menentukan kita ada pada masa sekian tepat sekian. Maka tak ada ataupun kekal kita dalam keadaan tak ada siapa bila-bila tu. Tak ada, hilang.
Nampak tak Ali tu? Memang nampak tak ni? Kan dia boleh dua tadi. Boleh Allah Ta'ala nak mengekalkan kita dalam keadaan tak ada siapa bila-bila. Lepas tu boleh Allah Ta'ala nak buat mengikut taksih iradah. Kata boleh nak mengekal, boleh nak buat tadi dengan putus tilik kepada taksih dan putus tilik kepada janji syarak. Tak ada tilik kepada taksih. Adapun kalau kita tilik kepada taksis iradat, tilik kepada penentuan Allah Ta'ala yang sedia kala. Andai kata Allah menentukan kita pada pihak ada pada suatu hari, maka ada kita itu hukumnya wajib, kekal kita dalam keadaan tak ada itu hukumnya mustahil. Mustahil tadi dengan dikaitkan dengan taksis iradat. Bukan mustahil pada akal ni. Bukan mustahil pada akal. Mustahil muqayyad dengan ditilikkan kepada taksih iradat. Bila kita tilik kepada taksih, kekal kita dalam keadaan tak ada tu, tak. Hanya wajib kena ada kita bila Allah Ta'ala menentu masa sekian-sekian. Jadi, takluk qabdah mula-mula ni, jadi gugur dia dengan benda? Dengan taksis iradat. Bila kita tilik kepada taksih, qabdah ni tak ada. Ada kata ada qabdah tadi dengan tidak tilik kepada taksih. Kita tilik kepada asal benar. Tilik kepada asal benar kan kita benar mungkin. Boleh Allah Ta'ala nak buat. Boleh Allah Ta'ala nak kekal kita dalam keadaan tak ada. Tapi bila kita tilik kepada penentuan Allah, ada kita wajib kalau Allah Ta'ala menentu kita pihak ada. Andai kata Allah Ta'ala menentu kita pada pihak ada, maka qabdah ni gugur. Apa? Tak ada qabdah. Yang adanya wajib ada kita pada masa imkan. Siapa masa imkan? Ada sungguh. Takluk ni panggil takluk benar ni? Takluk benar ni? Dalam lubang ni? Suluhi kat mana? Tanjik dah lah hak ni. Tanjik dah lah hak ni. Ni buat naik dah ni. Ni tak ada lagi ni. Poknya jadi naik. Ada sungguh. Ada sini duduk di qabdah pula. Kita masa duduk tah dunia ni, sekarang ni duduk di dalam qabdah tu. Qabdah yang kedua mana? Dan takluk dengan berkekalan wujud kemudian daripada Adam. Tak ada. Ni Adam. Lepas tu wujud. Berkekalan wujud kemudian daripada Adam ni duduk dalam qabdah. Duduk kita atas dunia ni berkekalan siapa bila-bila. Lepas daripada tak ada, kita nyagi ada. Berkekalan ada kita. Setelah mana kita tak ada belum tu, kita nyagi ada. Berkekalan ada kita tu, duduk di dalam qabdah Tuhan. Tuhan boleh nak mengada, nak mengekalkan kita siapa bila-bila. Lorak tani panggil duduk jadi tukar langit. Tak mati-mati. Tak mati kita tu, panggil takluk qabdah. Kata tilik, kata sabit qabdah yang kedua ni dengan putus tilik kepada janji syarak. Syarak kata kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap mereka yang ada atas dunia tu binasa. Setengah daripada barang yang ada atas dunia kita. Makna kata binasa kita tu wajib. Wajib dengan ditilikkan kepada ayat tadi. Adapun kalau tilik kepada asal, boleh ya Tuhan nak kekal kita jadi tukar langit. Jadi qabdah yang kedua ni hilang dengan benda. Hilang dia dengan ayat tadi. Kullu man 'alaiha fan. Siapa satu masa pok binasa. Binasa ni panggil takluk tanjizi hadis yang kedua. Qabdah dua, tanjizi hadis dua. Lepas tu masa kita duduk dalam keadaan mati dah. Mati tu duduk di dalam qabdah pula. Qabdah yang ketiga. Mana qabdah yang ketiga tadi? Mana ni? Dan takluknya dengan berkekalan Adam. Adam kemudian daripada wujud. Ada. Pok nyogi mati. Mati tak ada. Tak ada kita berkekalan siapa bila-bila dengan bahawa tak bakit dah. Itu panggil duduk di dalam qabdah Tuhan. Boleh? Tuhan nak kekal kita dalam keadaan tak ada siapa bila-bila. Itu boleh duduk di dalam genggaman dia. Tapi qabdah tu jadi gugur dia dengan tilik kepada janji syarak. Apa tadi? Innakum ba'da zalika lamayyitun. Allah Ta'ala kata. Kamu selepas daripada mu mati. Innakum yaumal qiyamati
tub'asun. Mung lepas daripada hari kiamat akan dibangkit. Dah. Qabdah, tanjik, qabdah, tanjik, qabdah. Ni qabdah ni. Qabdah ni jadi gugur dengan firman Allah Ta'ala, innakum yaumal qiyamati tub'asun. Mung kena bangkit pula hari kiamat. Jadi gugur qabdah. Kata kekal kita dalam keadaan tak ada tu. Tak ada tu. Kena bangkit. Siapa tahan bangkit? Tanjik sini. Sebab itulah kata setengah ulama, selepas daripada dia bangkit hari kiamat, duduk dalam qabdah pula kita duduk dalam syurga tu. Masa duduk dalam syurga tu, kalau nak tilik kepada tiga-tiga qabdah, di sini sah nak mengadakan satu qabdah pula. Dengan bahawa kita duduk dalam syurga, boleh pula Tuhan nak mati pada satu hari. Tapi qabdah tu jadi gugur dengan firman Allah Ta'ala bila masuk dalam syurga, khalidina fiha, kekal sampai bila-bila. Makna mati dalam syurga, tak ada. Qabdah ni gugur juga. Sebab itulah setengah kitab dia bilang lapang tu. Dia bila lapar, takluk tanjik 3, takluk qabdah 4, takluk suluhi 1. Nampak dah tu? Nampak dah ni? Jadi, takluk qabdah tu pada hakikat tak sabit pun. Tak sabit pun takluk qabdah. Kalau kita tilik kepada janji syarak, kalau kita tilik kepada penentuan iradat, ya tak sabit takluk qabdah ni, tak sabit. Habis di situ. Itu 7 ataupun 8 takluk. Hak 7 takluk dengan dikirakan pada takluk qabdah, dia tak ada bila takluk qabdah selepas daripada wakil. Ya sekat tanjik hadis dia. Bakit naik masuk syurga baik. Qabdah di situ dia tak bila. Ulama yang bila lapar, masa duduk dalam syurga tu dia bila qabdah juga di situ. Nampak tak ni tu? Masa duduk dalam syurga tu dia bila satu qabdah juga situ. Maka bila pula satu qabdah di situ, jadi 8 takluk semua. Mana? Yang pertama suluhi qading, yang kedua qabdah, yang ketiga tanjik pada pihak mengada, yang ketiga qabdah, 4 dah. Suluhi qading, yang pertama suluhi qading, yang kedua qabdah sebelum daripada ada, yang ketiga tanjizi hadis mengadakan daripada tak ada, yang keempat qabdah setelah mana ada, yang kelima tanjik mematikan, yang keenam qabdah setelah mana mati, yang ketujuh tanjik bakit, yang ke-8 qabdah selepas daripada bakit. Tu 8 takluk kudrat di atas jalan tafsil. Semua takluk qabdah akan jadi gugur dengan ditilik kepada taksih iradat ataupun tilik kepada janji syarak. Kalau tilik pada asal, harus takluk qabdah. Boleh Allah Ta'ala nak mengadakan, nak menjadikan kita ni hidup siapa jadi tukar langit boleh. Selama mana kita tak ada tilik kepada janji Allah Ta'ala. Bila kita tilik kepada janji Allah, qabdah tadi gugur habis, tak ada tinggal sahabat. Sebab kita dah ni duduk di bawah takluk qabdah ni. Jadi takluk qabdah setengah-setengah kitab dia takbir dengan kata suluhi hadis. Kalau dengar takluk kudrat yang suluhi hadis tu, takluk qabdah hak tu lah dah. Hidup peling tu. Sebab jarang nak dengar kitab-kitab cakap dengan suluhi hadis nisbah kepada kudrat. Kudrat suluhi qading tanjizi hadis, iradat suluhi qading tanjizi qading. Tapi kudrat ada juga suluhi hadis yang ialah takluk qabdah ni. Masa kita duduk learning ni, patut pada bagi kudrat Allah nak mengekalkan kita sampai bila-bila, patut pada bagi Allah nak mematikan kita pada suatu hari. Habis di situ. Habis di situ. Kata dia mustahil lawannya. Lawannya tu fa'il tu. Mustahil oleh lawannya. Lawan bagi kudrat. Iaitu lawan tu lemah. Lemah. Lemah ni tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Ternafi kekuatan daripada Allah Ta'ala. Ya lemah ni benda ada juga. Seperti mana kudrat tu. Mana dalil? Dalil ya mudah sekali kudrat.
Dan dalil kudrat itu, dalil wajib kudrat itu, dalil mesti kudrat bagi Allah. Bahwasanya jikalau ada ia Allah tu lemah. Andai kata kalau Allah Ta'ala tu lemah, jawab dia, nascaya tiada dapatkan sesuatu daripada makhluk ini. Dah. Nascaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini. Sesuatu pun daripada makhluk ni tak ada. Dan iaitu tiada didapat sesuatu daripada makhluk. Tak ada gapo sekara daripada makhluk ni batil, salah, tak betul. Kata batil dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala. Musyahadah ialah pandangan mata kepala. Tengok makhluk ada ni, itu dalil kata Allah Ta'ala ada kudrat. Bila lah tak ada makhluk tu batil, maka sabitlah kudratnya Ta'ala. Dan apabila sabit ia kudrat, khabar. Itu jawab. Mustahilah oleh lemah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang mudah. Habis di situ. Jadi nisbah kepada sifat kudrat ni, barang hak kita baru-baru boleh tahunya, kudrat sifat yang bahasa ada satu. Kudrat sifat yang bahasa ada. Kudrat sifat yang bahasa bertakluk. Baru tu. Belum ni tak ada takluk tu. Takluk ialah nak sifat satu benda selain daripada dia nak kepada zat. Satu. Kemudian takluk bagi kudrat ada tiga. Suluhi, tanjizi hadis, qabdah. Tiga tadi pecah tubik kepada 7. Suluhi 1, qabdah 3, tanjik 3. Suluhi mula-mula, qabdah tanjik. Qabdah tanjik, qabdah tanjik. Tak ada pelik. Tak wikna suti-suti yang nampak lalu dah. Tu takluk bagi kudrat. Suluhi qading, tanjizi hadis, lepas tu qabdah. Hak dinamakan takluk kudrat yang hakiki ialah takluk tanjizi hadis. Hak tu panggil takluk kudrat hak sengerti. Adapun suluhi qabdah itu tak dinamakan takluk kudrat yang hakiki, hanya namun majazi panggil panggil takluk kudrat. Takluk qabdah sabit ia dengan semata-mata putus tilik kepada taksih iradat dan putus tilik kepada janji syarak. Manakala kita tilik kepada taksih iradat, maka ketika tu qabdah jadi gugur. Harap tu. Manakala kita tilik kepada taksih iradat ataupun manakala kita tilik kepada janji syarak, maka ketika tu qabdah bagi kudrat tu jadi gugur. Sebab itulah di dalam kitab dia bercakap takluk kudrat hanya 2, qabdah pula. Suluhi qading dengan tanjizi hadis. Qabdah ya tak ada sebut dak. Habis di situ. Kita berhenti situ dulu. Ke-8 iradah, wallahu a'lam. Dia dak khatang ni. Ada kok. Khatang kita kena baca Sirajul Huda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arif. كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما ينفعنا اللهم وسع رزاقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله صلى الله عليه